Andi, kau gimana? Malam ini aku mau pergi. Aku ada satu tempat yang Apa ya? sudah lama. Dapat. Malam ini kau ikut Aku aku. mau pergi satu tempat yang sudah lama aku mau pergi. Kenapa kau mau pergi situ? Aku mau pergi. Aku mau pergi tidur. Tak payah, kau dah payah tidur. Di malam kau ikut aku. Kalau kau tidak ikut aku, tidak sudah aku masuk di kontenmu sudah lepas ini. Gimana? Kau ikut si aku di malam. Kau punya konten? Ah, best. Kita kau Best. ini tidak pernah orang buat. Bukan masak-masak kan? Bukan. Tidak sudah masak-masak. Tidak pernah orang buat nih, jujur aku cakap. Ini kali pertama kita buat. Kau Percaya. buat apa? Percaya kau ucapku. Ini Macam- kalau ndak 1 M view-nya ndak lah aku tahu. 1M gila. Ya, kompom punya. Ini malam. Oh, aku tahu. Ah. Yang macam biasa kita buat, tuh. Yang di kampung kita buat. Malam-malam. Jadi kau ikut ke tidak nih? Aku on Banyak pula saja. cakapmu nih. Tapi bulan puasa tidak berdosa kan? Kau ikut saja dulu, Berdosa tuh belakang cerita. Mana boleh. Semua orang boleh berubah lah. Benda bagus lah kita buat nih. Bagus untuk semua. Bagi-bagi makanan lagi kan? Kau kasih tahu dulu aku, baru aku pilih. Kau ikut ikutkan sia. tak. Enggak, kamu ikut kan enggak nih sekarang nih? Kalau aku tahu enggak kamu ikut sama juga, sia-sia sih aku bagi tahu. Begitu. Baik, jangan kau banyak cakap. Begitu. Kau enggak ada di malam. Kau ikut gimana sama Abe? Aku training. Kau tanya Abe, dia ikut ke aku kan? Tak? Dia mau ikut aku kan? Abe ikut kau. Ah. Abe ikut kau. Kasih tahu Abe kalau dia mau ikut aku. Mana ada begitu. Kau punya konten, kau itu shoot konten kan malam? Tak payah rehat dulu. Nah, begitu Abe ikut kau. Suruh Abe ikut aku. Hello, Liv. Berarti itu semua. Liv, kau mau ikut si Harry ke malam nih? Nggak tahu kan, Liv dia mau pergi mana malam nih. Tapi dia tanya, kau mau ikut kan enggak? Training belakang. Training belakang. Oh, kalau begitu enggak apa? Enggak, aku suruh dia ikut aku supaya ada dalam kontenmu juga. Sebab kau bilang tadi 1M kan? Konten Alif ya yang 1M selalu. Bijak kau ini. Itulah cabaran untuk diriku sebenarnya. Walaupun aku tahu aku tidak boleh capai benda itu, tapi aku tetap berusaha. Jadi, gimana nih? Kau bawa aku masuk kontenmu gak? Kau rasa boleh 1M kah kalau ada kau? Jauh, gila, lama lagi. Kalau kau bilang aku Harry macam tidak energi ya? Boleh lah, kau Puasa. Macam kau kan Nah, sikit. puasa memang lah. Kau kan maintain di 400. Aku kan maintain di 100. Jadi 500 sudah. Kita cari 500 lagi. Kau rasa siapa? 500 view. Ah, kalau begitu 1 juta sudah kita jadi. Nanda, aku maintain 100. Aku Oh, susah itu mau cari lagi orang tuh kalau begitu. Ah, sudahlah kau ikut sial lah. Banyak pula kau nih. Oh, kau bawa Nuar view-nya banyak. Jadi bergabung. Malas aku nanti orang cakap, kenapa mesti ada Nuar dalam videomu supaya view tinggi kan? Ah, itu aku malas. Memang pun, memang kenapa? Supaya tinggi view. Dan kau mana dulu lagi? Oh, Kau ikut kan enggak? Banyak kali sudah aku tanya kau ni enggak pula pandai menjawab. Aduh. malam-malam lah cerita sekarang nih. Ayo. Oke. Akhirnya percaya juga aku pujuk kau. Kau tahu kenapa aku mau bawa kau sini? Malam nih kau ada sesuatu yang kau perlu buat. Kau tahu tak? Kau perlu. Kau tanya Kanda, aku tak boleh main bola. Sebab itulah aku bawa kau. Injure. kalau tak boleh main mata kita main telur. Hari ini kau ni macam kau mau menyusahkan aku pula. Bukan aku menyusah. Aku tengok ada potensi dalam diri kau ni. Tak boleh. Malam ni kau sebab kau tak boleh main. Aku tak boleh main. Jadi aku mau kau jadi. Malam ni aku mau kau jadi coach. Jadi coach. Jadi coach. Kita sudah ada coach, tak payah coach-coach. Ini coach import. Kamu nanti akan bergabung idea.
Oh ya kah? Tapi ada challenge lah. Kau bukan suka-suka untuk jadi coach. Oh jadi coach Ada challenge. Sekejap lagi aku mesti tengok kau. Dia bagi aku challenge jadi coach. Ni, player belakang ni. Wih, macam mana play? Import. Setuju tak kalau aku bawa ni? Apa? Coach import Setuju. dari Spanyol. Setuju. Malam ni nak Aku tahu macam mana kalau dia nak cargas ni. Kenapa? Tapi apa-apa pun tahniah untuk perfume terbaru brother. Ya, tanya. Alah. Ini ke bawa dia? Bukan. Oh. Okey. Nanti bagilah sampel-sampel. Boleh, tak ada masalah. Ada bawa lebih kat makan dia. Kat makan dah. Beg kuning ah, beg kuning. Yes. Rumah kami yang perlukan tu Yan, sebab rumah kami betul-betul bau hapak. Dia bukan spray rumah. Enggak lah, kalau ada wangian tu kan okey lah sikit. Okey. So kau ready ya? So malam ni kau akan aku bagi nama kau malam. Assalamualaikum. Apa? Assalamualaikum coach. Oh, ini the real coach. Ini the real Hari coach. ni dia suruh saya jadi coach. Okey. Jadi Awak ada nombor dua- satu, ada saya dua nombor dua. coach. Dia suruh mas, dia suruh jadi coach. Jadi coach kepada coach juga. Saya assistant awak hari ni. Oh, dia saya. Apa keputusan awak buat? Okey. The real coach sudah ada. Tapi malam ni dia dibagi tugas untuk jadi the real coach tu. Aku bagi malam ni. Aku bagi kau nama the coach Spanish Jalabista. Okey. Coach jalan dah payah panjang-panjang. Okey. So, challenge dia adalah Semua orang tukar baju je lah. sabar, kau sabar. Kau pun perlu tukar baju aku sebenarnya. tukar baju. Tapi bukan itu baju kau. Baju kau di sini. Baju kau di sini. Malam ni sebenarnya. Dah ada baju sini bah. Dapat ini Ada baju kau. coach, baju putih. Ini baju kau. Kau dah pakai baju coach. Sini kau. Kepala coach. Apa bodoh? Coach Ini baju sini hitam kau. lah. Kau pakai inilah challenge dia. Ini challenge dia. Malam ni kau perlu pakai baju ni. Baju dia aku curi tadi siang. Sebelum kita pergi sini. Sebab tu aku pujuk kau untuk datang. Patut kau menolak. Kau ada firasat yang tidak baik sudah sebenarnya. Memandangkan konten-konten Ferik sekarang kurang, jadi aku mau mengembalikan. Lari. So malam ni dia perlu jadi watak yang bawa dalam konten Ferik. Aku jadi coach kepada kau kan juga? Coach kepada semua. Coach kepada semua. Sini salam. Setuju ah? Ya, malam ni kau mesti inilah perform sikit lah. Sebab nampak kau tidak function kalau datang. Kan? Sebab kau dah boleh main, lutut pun putus. Okey, aku mau kau sarung sekarang juga. Kau sarung. Sebab aku mau menyalin baju. Jadi kita tengok dulu dia menyalin baju. Lepas ni kita akan tengok lah reaksi orang. Nampak dia jadi coach, tapi kenapa pakai baju kelawar? Itulah challenge dia malam ni. Kalau tahun ni Bulan ni. Woi. Bukan. tapi coach aku lagi Bukan kau yang main. Kau jadi coach. Kau tahu tak main bola macam mana? Kau pandai main bola tak? Menangis nanti anak orang kau ni. Kasih pelan-pelan sikit suaramu tu. So macam mana ni? Apa So- coach perlu buat? So kalau kau mesti bergabung dengan kita punya real coach. Kalau kau tidak tahu apa-apa kau mesti tanya real coach juga. Aku ni bukanlah kosong-kosong, tak tahu main bola langsung. Aku pun dulu pernah jadi coach juga. Kokem aku dulu bola sepak. Ya. Kau tidak pernah cerita pun. Apa sudah ni? Kasut mana? Kali dah ni, mana kasutnya? Pakai kasut. Ini apa yang tak main ni? Main. Kau tak main? Aku coach. Dia coach. Malam ni dia coach. Aku dah cakap, lutut tu jangan buat benda bukan selalu. Ini sebab kuat lah Ramadan ni. Main. Kau berapa orang ni? Lambat dah. Ni ada baju. Dia happy weh.
Tengok ni, dolar ni. Oh, fans ah. Diri sebelah, diri Dia sebelah. fans. Aku tengok apa fan dia. Diri sebelah, diri sebelah. Hey! Okay. Main. Pakai selipar pun boleh. Ini macam main kampung je ni. Kau masuklah juga konten kau, sial. Okey. Aku okey je. Dia suruh aku jadi coach ke 7 minit apa sudah kan. itu. Yang penting hari ni kita lawan tim apa ni? Bros Gang. Bros Gang. Okey. I team akan lawan Bros Gang. So kita akan Kau belum kasih tengok lagi line up kita. Nanti. So kita panggil kita punya Apa nak apa-apa kita panggil kita punya line up dulu untuk bagi kata-kata. Cukup lah, takkan sahur lagi. Tak. Ha. Ini main bola. Oh, okey. Aku coach dia cakap. Kau coach. Apa bukti yang buatkan kau ni boleh jadi coach? Aku tak tahu dia punya konten. Sial. Oh, kau punya konten? Dia punya konten ni. Wih. Dia suruh aku jadi coach. Kan kau dia punya konten kau yang kena buat kerja ni. Macam mana ni? Rasa saya paling sesuai duduk dekat mana guys? Okey, untuk Syami. Oh tak jadi saya sebelah ni, saya Okey. sebelah. Untuk Syami, kau dah tak sesuai main defend dah. Ush. Awak dah nampak saya ni macam improvise sangat ke? Kau dah improve banyak dah. Kau reserve je. Oi. Gitu lah. Tak apa kau main lah ni, kau main lah. Hai, susahnya. Okey, cepat. Aku sebenarnya tak tahu mau jadi coach macam mana. Tapi kita layan je lah. Masuk. Warm up. Oh, okey. Oh, itu coach kau? Tak. Aku coach hari ni. Aduh, lambat lah. Buang masa lah tim ni. Macam mana nak menang? Like new brother. Oh, rekod kau main? Okey. Boleh. Mai kodok Noah. Lepas tu Alang mana tu? Arul main. Alang puja. Tak ada. Test kasut tak ada. Main. Poksu pun main. Hari ni aku coach. Okey, dorang buat pemanasan. Assistant coach, uruskan player dulu. Okey. Lama dah tak main dengan Ryan. Last Brunei tu. Ni assistant aku. Gaji dia mahal dari aku. Yang dia tu. Sebelum Brunei lah Roka. Disiplin dah ada. Main bola ni disiplin nombor 1. Woi! Kenapa lambat? Kalau ramai-ramai mampu weh. Apa ni? Pukul berapa ni baru datang? Habis sudah main. Saya coach hari ni. Oh, jadi coach saya. Kenapa lambat datang? Jual popiah ke? Weh, pandai. Aduh. Oh, gertak sikit. Orang semua dah round pertama dah. Kapten panggil aku sudah main. Macam kapten panggil lagi sudah main. Okey. Seorang daripada luar ni. Hah? Semua main Ah. coach. Okey, Kanda mesti main dulu. Dia kapten. Aku bagi amanah, kau cari mudah orang. saja. Kau cari orang. Wah, mudahnya. Mudah. Dia maybe. Kau susun. Itulah coach bagi arahan. Amri. Mic satu mana? Oi, Mi, mic. Oh. Sumpah. Aku dah bawa program apa tadi tu? Kau bawa umur tak boleh main. Simpannya aku defend. Ha? Settle dah susun dah. Dah susun dah? Ni defend kanan kita coach. Defend kanan. Simpannya aku defend tak dia tahu kelajuan kita ni. Okey, boleh. Defend kanan. Boleh. Kau main mana? Tapi jujur Ha. memang pattern macam ni ya. Panjang 11 token kau macam ni. Dia bawa style kampung dia. Aku tak tahu. Tak apalah. Macam ni ke? Ajar dia supaya bandar sikit. Bikin malu betul kau ni. Beli stokin pun tak mampu. Okey, untuk pusingan pertama, Kanda yang susun, mari kita tengok ada gol ke tidak. Masuk, dah lambat dah. Kalau Kanda punya strategi ni padu, kita teruskan. Saya simpan dulu. Kalau bolos, kita tukar.
guna strategi saya pula. Kau kenapa kau tak main? Kau kena main lah. Aku sakit lutut lah, tua sudah. Oh, ya ke? Kau masih budak kecil kau boleh lah, merangkak boleh lah. Jangan. Ini bukan main boxing pakai baju twins Boleh tukar baju. Kau ni mau kena marah lah kau ni. Nama kau tidak tuliskan, tak boleh main. Aku tulis lah. Tulis Tulis. Okey lah, main. Cuba cakap bau sikit. Bau. Bau. Klinik. Oh. Kimek kau tak nak mengaku Kelantan. Okay, so strategi pertama Kanda yang susun. Kalau tidak berhasil kita tukar. Kalau berhasil kita kekalkan. Jom kita tengok masa pertama. Nak nampak apa-apa? Terlampau 0.5. Amre, turun! Tengok garisan tu! Minta bola Amri! Tengah! Clear Amri! Aduh! Keluar kau! Rosak kumpulan kalau begini. Okey, peluang cantik untuk Irfan. Bukan, Irfan tak main hari ni. Ha? Irfan tak main hari ni. Habis tu siapa? Nombor 5 Tengah Melayu. Tak tahu. Oh, peluang cantik. Adakah percaya? Muhammad Irfan Afandi. Cantik Badrul Fatia. Oh, tidak percaya Anda nombor di situ. 10. Oh, penalti. Penalti! Aduh! Tidak dikira. Tidak dikira. Ni, Syami di situ, Syami mengawal bola. Kemas di situ. Memasing, saya tak main. Saya tak main. Saya tak main, sorry ya. Oh, gelecekan mantap. Oh. Dikasari. Namun yang Tapi kalau kau dikasari tahu kan, kakinya. Kaki dia lagi teruk daripada engkau, kau tahu tak? Sumpah. Ya, kaki dia boleh longgar-longgar macam tu. Ui, iya, kau tengok kaki dia. Dia boleh longgar-longgar macam tu. Tapi dia boleh main lagi bola. Kau baru sikit je lutut. Steady. Kaki dia kaki robot ke apa? Ya, dia memang tak takut cabut. Ini dia, Amri. Amri membaling. Cantik. Kontrol, kemas di situ, di bawah, cantik, memasing kepada Ryan. Ryan memasing kepada Syami. Menghantar ke hujung kepada Poksu di situ. Poksu Membawa bola. Mencari Daniel. Dan menghantar kepada Acap. Oh, berjaya dipotong di situ. Cantik potongan maut. Comel bodoh kau rakam aku. Berjaya dipotong. Sama kau nak macam mana? Okey, Mal. Hari ni aku jadi coach, Mal. Okey. Sebab top Tak, masalahnya coach tahu coach ni apa baju macam gini. Ini challenge lah konon. Ini konten Amri sebenarnya. Oh, konten Amri. Dia suruh aku jadi coach. Lepas tu kau bukan jadi coach tadi, kau jadi pengulas. Coach. Dalam tolong oi. Okey, miss. Tu strategi. Oh, gitu. Ya, kau dah boleh ganti coach Anep. Dia assistant aku. Assistant kau. Oh. Kau kena tahu. Faham. Kau nak main posisi mana lepas ni? Aku main wing tak pun striker. Sebab memang level-level aku orang memerlukan aku. Wing ataupun striker lah? Wing ataupun striker. Sebab ini mungkin akan jadi 0-0. Lepas aku masuk maybe akan jadi 10. Nanti kita tengok. So 10 tim sana 1 sini 0. 10. Bukan tim kita yang dapat 10 gol tu. Jadi bermaksud 1 sana sini 0. Jadi Macam 1 dengan 0 10. ini macam nak 1 ni? Oh, takkan. Ya. Aduh. Penalti. Jogging sikit lah, Rep. Lawan teruskan Okay, Mal cakap lepas ni dia masuk, dia akan jaringkan gol. Yes. Okay, lepas ni kau kena masuk dan kita tengok kau boleh ke tidak jaringkan gol. Okay, kita ada import daripada Nigeria. Kita menjemputkan player utama kita. Assalamualaikum. Okay, kita ada player kita daripada Nigeria, Afghanistan, Uruzbekistan dan Setan. Orang dah nak habis dah. Tak, ni aku bagi tengok. Kalau aku datang awal, diorang kalah. Wish. Ni player dia. Ni orang dia. Tengoklah pakai seluar berenang kot. Seluar masuk kolam, seluar berenang dia pakai. Aurat kan kecam.
Ambil tak tu ambil tu. Nanti Mal mana weh? Dengar dulu aku nak bercakap. Oh, Tadi Mal cakap kalau dia masuk dia ada gol. Dan kau pun cakap kalau kau masuk kau akan menjadikan gol. Kau dah masuk belum? Belum ni. Kita tengok Aku baru sampai macam kau. kita tengok orang dua siapa yang menjaringkan gol lepas ni. Kita bet. Kalau gagal lah esok kau bagi aku makan. Mal. Boleh. Nih. Bet. Ya kita deal siapa kalah. Siapa jaringkan gol, yang tak gol tu kena belanja makan. Belanja makan ni untuk semua orang kat AI team. Bawa makanan. Apa ah? Ha. Saya jentalah. Bagilah. Ha, berapa orang ada kat AI tu? 20 lebih. 26. 26. Ha, 26 orang kena belanja. Nampak ramai. Betul lah? Kalau dua-dua tak gol tak kira lah. Ha, dah 2 gol tak okey. kira. Jadi kita jangan gol lah. Sial lah. Kalau macam tu, dua-dua tak gol, dia yang bayar. Kau yang bayar. Kalau kita tak gol. Tak boleh. Ini Apa deal tak boleh? korang. Boleh Kau lah. kan sebagai orang tengah. Okey. Ah, 3 minit. Siap-siap 3 minit. Siap. Bagilah dia main. 3 minit lagi semua. 3 minit. Ini dah ke berapa ni? Masa pertama baru. Sama-sama kita nantikan adakah pemain simpanan ni akan menjaringkan gol. Babi bawa beg je kasut tadi. Nasib tak kena. Ambri. Aku tak apa kamera tu. Tak ada gol guys. Apa punya strategi ni Kanda? Kau tengok strategi aku pula. Okay, strategi Kanda tadi tidak berhasil sebab tiada gol. Sekarang strategi aku Tiada pula. gol kau cakap. Tiada gol. Kau macam striker kau main di atas. Ada gol tadi offside. Itu ndak kira lah. Enggak, kami attacking tadi. Kau defend lah. Ndak payahlah mau naik ke atas. Turun naik tadi tu. Turun naik kah? Woi. Aku ada rakam. Tahulah turun naik Apa kah. sih kau buat dari tadi ni? Aku atur strategi sebelum masa kedua. Kenapa tiada gol? Kamu itu tadi Kanda punya strategi. Oh, okey. Ini kali strategi aku. Aku akan masukkan Super sub lah. Super sub iaitu Malkodok. Mana Malkodok? Okey, Malkodok sudah ambil free kick. sudah pemanasan Malkodok dan super sub seterusnya ada ini, bro. Siapa tu? Oh, Nuar sejarah. ini sikit hat-trick minggu lepas. Okey. Kita akan masukkan pemain Kapten. Kapten. Bukan. pemain rahsia. Kita akan masukkan pemain rahsia AI team. Banyak pula sponsornya ni. Ya? Hitam ni kasutnya. Aku datang ke pakai kasut siapa? Assistant. Dah ada finishing kita kan? Dah ada Assistant. finishing kita tadi kan? Sekejap. Aku mau dengan Acap nanti. Assistant marah. Tak direkam ketua kita lah. tadi. Satu, dua, nak seorang lagi. Siapa nak on? Siapa suruh assistant uruskan ni? Seorang lagi coach. Nak awak pilih siapa? Okey, saya pilih Nuar sejarah. Nak mati ya? Okey, rehat dulu. Kah. Kau punya strategi. Peluk. Basah. Strategi dia tiada gol. Kan? Dek, kau nak di kanan tadi. Di kanan tadi. Dia pergi striker buat apa? Itu aku heran. Tadi. Di kanan tadi. Tapi waktu time bola dia kata di kanan tadi. Dia punya clearance pun tak apa-apa. Mana alang. Dapat. Siapa suruh letak aku di situ? Kanda. Aku jiwa kelajuan. Dapat. Kita tengok masa kedua ni. Kita masukkan secret weapon Malkodok dan Nuar sejarah. Madwe dan siapa-siapa lagi. Jadi dorang bet kalau ada gol dorang ni maknanya dorang lagi hebat daripada kamu. Kita tengok Okey. strategi untuk masa kedua ni. Sama-sama kita saksikan. Apa komen sikit masa pertama tadi? Itu tadi strategi bukan strategi aku. Kesilapan besar tadi dorang simpan aku di defend. Tak dorang tahu aku punya Okey. kelajuan ni 120 km sejam. Masa ketiga nanti kau ikut cakap Steady, aku. wing. Okey, masa ketiga nanti kau masuk, kau jangan defend. Okey. Kau main sama dia. Okey coach. Kau main sama dia. Boleh ya? Boleh steady. Siapa namamu? Azik. Haziq. Si Okay. benar. Haziq akan Kau Acap nanti aku. Okey, Haziq, Tengok. Acap, Amri Merah sudah matanya, dah ada gol. menangis. Haziq, Acap, Amri akan main striker. Lepas ni masa ketiga. Kita saksikan. Siapa? Oh, kau main. Boleh. Main lagi. Kau main di mana? Kenapa diperlukan? Aku yang coach, aku yang tentukan. Okeylah, Amri mainlah. Dia melawan cakap coach. Kenapa kau lawan cakap aku ni? Kenapa kau main?
Assistant coach kasih tahu. Assistant coach? Okey lah, tak apalah. Aku ikutlah assistant coach. Okay, Amri main. Okay, so sekarang kita akan menyaksikan gandingan di antara Nuar Sejarah, Malkodok dan Amri. Mari kita lihat berjaya menjaringkan gol ataupun tidak. Let's go. Okay, jaringan pertama dari pasukan Rumah Kuning. Aduh, nampaknya strategi Malkodok dengan Nuar Sejarah ni tak berhasil. Walaupun sudah 1-0 di separuh masa kedua ni, tapi kita teruskan juga. Mungkin adik ni akan masuk. Sini. Acap Junior. Sini. Acap Junior nak main ke? Oh, dia tak nak main, guys. Tapi tak apa. Kesian pasukan AI team. Tapi tak apa. Kita tengok. Masih ada 2 masa lagi. Strategi ni pun sama aja aku rasa. Dah. Salah strategi ni. Bukan, kita punya pemain tengah kurang. Boleh nampak di tengah aja. Kau tengok macam CR bos. Nuar mantap lah Nuar. Nuar punya larian gila. Ha! Tarik. Cantik. Try. Wih. Try. Aduh. Sekarang ni kita ketinggalan nih. 1-0. Betul. Macam lama ke mereka teh? Mukamu saja. Tapi okey, kau tadi okey, boleh lah, nampak okey lah daripada tadi. Ini lagi improve lah. Ada challenge lah. Ada challenge lah. Bagus, body ada. Tapi kau macam di sini-sini je kau mengawal lah. Aku coach, bagi arahan saja. Kita tengok masa ketiga nanti macam mana. Bagi rehat dulu. Okey. Prit. Habis masa kedua. Oi, kau sini. Cuma penat lah sial. Kau buat apa tadi di dalam? Kau buat apa tadi? Macam Ronaldo, gila kau lari. Bola di belakang kau. Kau di depan. Dia lagi laju dari bola. Tuh, striker kita. Aku ndak tahu lah striker kita tiba-tiba penat. Padahal macam ndak wujud tadi dia di dalam padang. Kau tadi macam ndak wujud dalam padang masalah dia. Tapi kena tiang. Tapi ada try. Okey, Okey ada guna sikit lah. Bukan ada guna, memang ada gunanya. Kalau masuk tadi dah sama-sama. Okey, memandangkan dua-dua korang tak ada gol, kau dengan Nuar, maknanya Kau yang bayar. Kau yang belikan makanan. Alhamdulillah. Tadi kau tidak aku gol tu. Sebab saja je nak bagi kena tiang. Wah, kau di luar banyak bunyi ya. Yes. Di dalam tiada suara tadi kamu. Penat. Ha? Memang boleh kau sangat tadi malam? ya. Dorang 1-2 tadi ya. Tak, kena pula niat belanja satu AI team. Tunjuk bakat. Sekali kena tiang lah. Kita tengok. Oh, kalau kau gol tadi kau belanja satu etin. Bukan, kalau aku gol dia kena bayar. Aku kena bayar. Lepas tu, yang tak dia belanja kata apa? Dia pusing belakang. Tak ada. Ini musuh aku. Kalau jap lagi aku gol dia kena bayar. Tak jadi aku Kalau aku tak gol ni, cibai aku kata. Aduh, tak masuk pula aku tengok Nuar. Ini kalau Nuar gol ni mampus aku ni. Jadi aku kena cari gol. Patut tiada kerjasama kamu tadi ya. Tak ada. Bergaduh, orang bergaduh dalam padang. Kami mana dia pas sama tengok muka dia tak bagi aku muka ni. Dia tengok muka aku dia bagi muka aku ni. Aduh, kau tanya lu ke kita punya main coach ni. Tak boleh. Tak boleh. Coach dia aku tugaskan untuk Wah, kau yang tugaskan dia? yes. Dia pembantu coach. Dia ada masalah sikit. Keeper terlalu pendek tadi. Gol bukan di atas, gol di tepi tadi. Ya tak, gol keeper tu dia. Benar. tinggi. Keeper belum masih. Belum masih. Chop dia pack. Jadi keeper lah Belum putra ready. sebenarnya. Belum masih. Mengikut coach. Alhamdulillah ada orang buat makanan. Alhamdulillah, makasih Sofi. Alhamdulillah. Sofi ya. Makasih Sofi. Sofi, masuk dulu Sofi. Sini sekejap. Sofi. Alhamdulillah. Sofi sini. Kau ni, kau buat lucu, dia punya lucu lagi kau bawa. Sini lah. Kau belikan makanan untuk siapa ni? Untuk coach ke? Wah, Oh dia. habis sudah transformasian tu habis sudah. Kau tunjuk lo makanan kau beli. Dia belikan kita guys. Dia belikan kita. Apa? Kau belikan kita orang ke Sofi? Tak lain lah. Kau belikan kita orang ke? Untuk siapa? Ni. Untuk yang menjaring. Sofi beli untuk apa ni? Untuk coach. Siapa coach? Sofi kenal Harry Azrul je. Harry Azrul coach hari ni. Ya ke? Ya Thank you, Allah. thank Kenapa you. coach handsome sangat? Tak Ini kau bilang handsome, banyak di kampungku ni 15 begini mukanya. Hello. Tak tadi ni bola kena gigi kau ke? Aku menjaga perasaan dirimu, menjaga segenap cinta yang telah kau beri.
Dulu aku kena ni. Dulu aku pernah kena ni. Sekarang kau sudah ganti. Sebab aku ada sudah gigi tu. Aku 1 bulan sudah aku tunggu pet review yang buat gigi. Buat gigi. Belum Dapat. ada lagi yang panggil. Nanti aku bawa kau pergi klinik yang buat gigi punya. Biar dia terdiam sana. Tapi palsu. Sponsor. Kau punya pun tiada. Sponsor. Kau kasih 3. Yang ni, yang dulu tengah tak ada. Yang dulu. Baru. Kau Dia punya sponsor kat dalam. lelaki tidak handsome bukan sebab dia tidak handsome, tapi sebab dia tidak duit. Kalau ada duit, auto handsome. Betul? Perempuan- Sama macam perempuan. Tak, perempuan tak ada duit ke tidak duit, dia tetap Tetap cantik. Cantik, tapi otak tak ada. Bawa balik. Bau kapur baru tadi ni. Andai diberikan emas permata, ku Gigi tak ada. Thank you Sophie belikan Family Mart. Nanti kita makan sama-sama. Okay, boleh. Thank you. Shopee ni di belakang saya nampak tak bagus. Kalau di kamera lagi tak bagus. Kau ni sudahlah, rupa tak ada, otak pun tak ada. Biarkan saja. Duit pun. Win, pendak Tapi kan penalti. jujur cakap, untuk video ni kalau post kat YT Amri, kau dapat duit ke? Dapat. Kau dapat duit lah sebab aku tengok kau je konten ni. Tak. Alik je Sebenarnya konten tujuan dia Harry untuk beli Azrul. barang rumah ni. Awal-awal ada part dia. Dah bercampur lah. Dekat sini je. Beli barang rumah habis Sebab kami punya barang mandi. konten sahur dia banyak effort. So konten ni aku pula. Nampak betul dia nak tengok kita punya konten. Kita tengok konten lah Sophie. Teruknya kau. Kami Apa? teamwork. Konten hamba kan? Tahu lah. Okey, siapa kau punya guest yang ketiga? Yang kau akan post hari ni ke? Ketiga. Sebelum ni. Sebelum ni? Yang paling baru lah, paling baru post. Siapa nama Noah? Ui. Betul. Dah yang ketiga tadi aku persoalannya. 3. Nuar lah. Noah lah, bukan Noah. Luar keempat. Nuar keempat ke? Ketiga siapa? Ketiga siapa? Sebelum Nuar. Rif. Betul Ketiga siapa? Aku ingat yang sensor je. Akhirnya. Gol penyamaan dari siapa tadi tu? Tak tahu. Kau tengok. Korang dekat luar baru gol. Cari gol banyak. Korang dekat luar baru gol. Sebab kena tahu sebab apa? Ha. Tengok keeper kita. Oh, salah keeper. Mana mau keeper editor duk pegang kamera kan, kita boleh dia nak pegang bola kan tengok. Satu bola pun keeper tak shoot. Semua ganda. Bukan. Sebab apa? Ni kalau shoot kau buat situ je pergi dia. Bukan. Okey, cuba bangun. Okey. Kau turun. Kau tengok. Lebih kurang kau je Nuang. Lebih kurang sebab tu tiang tu tinggi lebih kurang pada aku. Mana mahu jadi keeper. Suka cakap orang Tapi bola tu susah tapi lah tadi. betul. Yang betul-betulnya korang keluar baru gol. Ha. Okey. Kamu dah setting. Susah lah. Dah tahu mana satu sudah coach ni. Semua jadi coach. Aku rasa lah ini prediction aku lah. Prediction aku kita akan menang 3-1. Sekarang kedudukan gol 1-1. Goren. Ryan. Goren. Oi Ryan. Aduh Ryan. Gol. Mantap. Gol. Itu dia tu skill aku tu. Skill kau mana? Skill aku tu. 2-1. Ini round betul. Tak tengok. Memang Tengok kamera kepala kat sini. botak, kepala botak gol yang suka tu. Mana? Tu. Tu. Bini dia. Dia pula suka. Lah dah bini laki dia. Oh, ya, Takkan nak suka kau pula. Bini dia. Kau jaga. Takkan suka kau. Kau. Aku tak cakap apa-apa lah. Bini orang Kau bini Jangan orang jadi tu. Azrul. Lebih Jangan sampai aku main. Jangan sampai aku yang main. Kau lutut Kau botak lutut pun tak elok lagi. Kurang kan? Raf kamera. Dah, aku rasa memang kamu tak boleh main lah. Wow. Kamu tak perlu main aku rasa. Kita tak masuk lah. Bagi dia orang je lah main. Tak. Ni memang tak. Kita Bukan. suka-suka je. Masalah Masalah kita masuk tadi semua tim sedap. Oh yelah. dia tim sedap. Ini tim bocah ni. Oh, dorang sengaja lah tadi tu. Sengaja. Kita dapat tim sedap. Kau tahu tim ni yang sekarang main ni semua Sensei Harry. Ya, Aku boleh main lah. Macam ni Dia lutut longgar. Dia jenis. Layu je ni. Ah ya, tapi tadi yang time kita main tadi memang bagus. Tapi bagus. Diorang saja letak itu bagus. Madwe pun tadi tertinggal bola dia. Tertinggal bola. Lutut aku macam gitu tadi. Mana boleh kacau Bapak? Bapak tengah main.
3-1 sudah. 3-1 sudah. Baru game ketiga. Ada 1 game lagi. Pemain ada Graham guys. Baik, kemas serangan yang kemas. Kita tunggu nanti mungkin akan ada 1 gol lagi daripada mereka. Ya. Ryan tukar. Left back. Ryan tukar. Okey, aku masuk. Ay, Mal ni mal. woi, ndak boleh kau tu, woi. Mal, mal. Bukan. Right tu mal. Mal. Sini lah Mal, kiri. Mal, sini. Mal, sini. Aduh, saya gabut. Kiri. Bukan aku lah sini. Left back, mata. Sini. Kau tengok, dia pergi dekat tempat striker. Kenapa anda apa? Biarlah. Oi, aku coach. Mal dekat atas, yang lain isi tempat kosong. Isi tempat kosong macam pemeriksaan. Kos, apa ni kos? Biarlah dia di atas, Pak. Kau ni. Woi, kenapa tu? Kenapa tu? Woi, bergaduh. Woi, bergaduh. Bukan ini tak ada. Bergaduh. Bawa pisau dan bergaduh. Naik. Woi. Go cap. Gocap. Dah cap. Aduh, Mal. Mal ni tarik clutch lah. Kejar lagi mal. Aku coach, aku yang suruh dia naik atas. Isi tempat fikir. Serang lagi. Tolonglah serang lagi. Tapi macam mana ni Bob kau? Satu bola pun tak dekat kat Mal. Itulah tu. Aku rasa macam silap lah ganti Mal tadi. Agak kaki je panjang kau. Aduh, JJ lah tu tadi kan? Gol. Nampak Mal masuk. Nampak punca siapa? Mal, punca. Kau keluar. Aku cakap, nampak? Kau tak percaya. Dia masuk je terus gol. Bawa motor tak. Mal, kau yang punca ni rupanya. Nampak? Tahu punca. Kita tahu lah. Buat malu lah, Mal kodok. Sikit. Ejas sikit. Direct tiang Poso direct. Ui. Kau bagi kekuatan dalaman lah. Angkat Poso, angkat. Ini betul-betul highlight kau ya untuk jadi coach. ini video ni betul-betul highlight kau ya ni. Panjang awal sama. Tak ada. Go. Mal! Tukar Mal tu. Tukar Mal. Second post pun gagal tu. Kau percaya tak percaya? Aku dah percaya dah. Mal Second kodok. post pun gagal tu. Depan. Ni kau tak. Yang dah sepak sini. Depan. Punca gila dia. Kau tak percaya. Aku rasa lari elemen lah kaki Dia dia. tak nampak kot. Penalti pula guys. Di kedudukan 2-3 boleh penalti. Kau begitu sempurna di mataku, kau begitu indah. Kau membuat diriku akan selalu memujamu. So begitu je lah pengakhirannya challenge yang aku buat untuk jadi coach. Lepas tu pakai baju kelawar, lulus lah. Betul-betul dia memainkan peranan yang penting dalam konten ni, bukan dalam game tadi. Tadi diatur dalam game, hancur. Oke, mungkin itu saja konten untuk hari ini. Kalau kamu rasa kamu suka dengan konten ini, kamu boleh komen di bawah. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi.